Sekali lagi. Ni video husky lagi mana Api? Mainlah hantar. Yang direncanakan gelora melanda adalah dendammu setelah diriku tak mampu menjadi milikmu. Cukup sanjungi, mengapa pula padaku menjadi pelepas deritamu dan jua sepimu. Usah menabur budi, mengharapkan simpati, sedangkan kau hukuman kau nak contoh. Tak kamu tak je. Ini lebih mana orang dah kan? Ya. Run on lah. Run. Ya. Break tu ya. Break tu ya. Ni break. Nuka. Oh, reject balik. Reject balik. Kan dia tak lipik ke? Dia kalau ambiak tak baik lah. Kalau dia kena operate juga. Oh, tapi yang tak minta operate ya. Operate lah. Tapi sakit sakit. Dia tak main aja setahun tu. Lepas tu aku gaji jatuh. betul setahun. Dia operate dengan besi ke? Ha? Dia lapuk besi ke? Dia dah tak ada besi. Dia dia kalau ACL dia ada dua Silikon pilihan. tu kan? Sama ada pakai bukanlah silikon dia Getah Artificial. getah tu lah. Artificial ataupun dia tarik hamnya hamstring. Aku pakai hamstring lah. Hamstring sama ligament juga lah dia. Yang tak ACL. Dia bila high ACL confirm minister. So espresso tu nak gula. Ha, boleh. Boleh.
Dengan HCL confirm Malaysia terboyong. Macam add-on. Lagi kan tunggu dia main tanya gelas besar gelas kecil. Biasa tu biasa orang makan tanpa gula tau. Espresso memang kosong. Buka lah tiap hari dah. Dia kena Kata ni tu kata kopi air lah, kopi air kampung kan. Betul ni. Order kopi. Jadi siapa yang order? Makan. Oh, bila tu lah. Ambil. Saya order. Comel dia buat. Sebab tadi nak order sedap tak? Kenyang. Aku rasa ni hang buat ni. Tu tampi. Weh, lagi tak boleh. Dah. Sikit orang Lagi tak duk boleh. baik kan? Saya belakang lah. kalau belakang buat plank. Serius. Plan, apa plan dia? Buat plank untuk squat betul-betul. Maknanya tinggu orang sakit kan belakang. Dia sakit macam nak kata macam mana kalau macam sekarang ni pun dia rasa Untuk sakit. tampi yang mana? Yang tu kan? Ni, ha. Ha betul? Tak boleh. Tampi Tak payah saya bekas zinc, tak payah bekas zinc kau. kau buat squat. Squat ada ni. Rasa macam berbetul je kan? Tu boleh bayang lagu tu lah. Tapi benda tu tak sengaja, tapi dia lepas tu tak sakit dah. Oh, lepas tu tak sakit tu ya? Betul ingat lagi cara dia tu. Tak boleh buat lah. Buat kali lagi. Ya. Ribet tu. Okey. Oh, dia sebab nak tak mau bagi mengantuk. Dah macam Tak 3 layer nak dah. bagi mengantuk pun cerita. Dah macam 3 layer dah tengok. Oh, Lagi hal leader. Hal leader tak ngantuk lah ni. Tu buah pernah terajam tu dua dah. Tengok pun sakit. dia sebut espresso tapi dia bagi cawan besar. Tahu kalau dia macam lari tu kan, CL macam tu lah. Onggak aku dah sakit ni. Oh, dia onggak ke? Dia onggak. Laki dah naik kan. Dia ni lagi. Sebab dia. Betul dia tahu tak boleh dapat betul-betul sebab dia bengkok lagi. Tu hang onggak apa lama-lama gila. Dia pun tak ada scan lah. Pakai X-ray tu. Dah scan dia tu modal. Lepas pun dah ya. Satu lagi hang nak tunggu lambat weh. MRI punya turn. Betul. Oh, memang kena pakai scan biasa tak dapat. Ni tak dapat, tak nampak Mana yang penting tu lah. Lepas tu bila contoh turn hang lagi 3 bulan kan. Lepas tu ada yang orang accident ke orang lagi kronik kan. Dia enjok lagi hang. Enjok lagi. Oh, dia ikut priority lah. Ha. Tu kan GH. Government ni kan. Tu dah kena minta. Aku buat kat BBT pun memang 3 bulan. Government buat dia tu terawal lah. Hari tu pipo set putih. Set putih kan? Hijau. Dia set ni pula. Kat pasal ni. Sweat ke beli? Sweat lah. Oh, sweat. Okey. Beli. Tu best pakai suku. 300 lah. Ha? 300. Dah sweat lah. Sweat suka orang suka. Contoh kan dah. Komuniti kawan. Komuniti rusik memang. Pasang kena apa? Sehari lah. Puas sehari. Brembo pun dia boleh pasang. Hang Ha? Okey, buka kedai lah. Kalau dapat lampu-lampu kat Bukit Tajam. Tapi Dia kalau usia dia nak limited. Kedai kat BM kalau nak buat. DB tengok berkenan. Tapi aku rasa kalau vlog kena tu. Tapi kan lampu dia boleh tukar warna kan. Ada remote kan. Boleh. Kalau tukar, kalau JPJ main tukar warna. Oh ya. Kan lampu-lampu depan JRL kan. Tapi kalau buat macam-macam lagi kan JPJ tu ni kan. Oh. Tukar guna remote lah. Tukar dah remote dah. Rasanya tu boleh. Dia pakai handphone. Handphone. Handphone lagi canggih. Tak boleh bawa remote. Lepas tu kalau ada ni Habiskan. Nasihat aku lah tak payah buat air tu. Sebab Semua kacau air. dia kacau bateri weh. Elektrik dia ya. Dia kacau bateri. Wiring lah. Percaya lah cakap. Betul aku dah kenal lah. Dia kalau hang nak tukar, Sabar, tukar hang memang dia punya bak tu dia punya LED tu color tu saja. Tak payah tukar dia dia tukar color semua ni. 15 banyak orang. M15. Banyak berambak nak buat apa saja apa dah. Yamaha lah, senang tahu Yamaha lah. Yamaha ni apa pun legenda berapa belum. Barang MZ duduk lagi sekarang. Ada. Ada, yang penting Yamaha. Yamaha. Nah, dah rasa dah semua tu semua kan. MZ 10 kan tapi kan. Betul duduk lagi. Lecong. Legenda berapa puluh turn dah sudah keluar. Jom kalau kita bayar Afiq masuk dulu lah. Lagi tak ada. Tak ada keluar bangun tak ada. Dah naik Lama terus lah ya. last. Legenda. Dulu Dia kali ganti tempat lah. parking dulu. Ada lama apa tak yang 110 kan. Orang langgar. Lepas ni kita ke mana? Kita terus ke Cakap Jering, exit masuk WCE, terus ke Lumut. First time aku dari WCE ni. Aku stand. Ayam bak ah. Aku stand. Nah macam ni betul. Nah. Jalan dia duk baru ya. Mesti. Bawi. Han share tu ikut jalan je lah. Dulu belakang lah Kita ada Malaysia 3.
Siapa dia? Tak payah tengok atas, aku tinggal belah sana Masya. Duduk sekali dah kan. Ya, aku tengah rekam. Aku duduk belakang Minyak besar. Lepas lagi. Boleh. Masih lah. Jadi kot ya? Oh, Kami baru selesai sarapan pagi. Okay, hari ni agak lewat kat santai 9.58. Kat K10 baru kami nak gerak ke Lumut. Ku lagukan irama yang suram ini, gementar ku memuja tarimu kasih. Tarian melara, apakah arti semua? Ingin ku coba fahaminya. Telah ku nyanyikan nada lagu hitam ini, meremahnya ku rasa menghantu jiwa. Moga kan teruja gemalai tari bermula. Satukan lagu dengan irama. Kau yang terluka karena cinta, karena panah asmara. Langit kelam, langit suram terasa. Lepaskan lara segala, wahai penari cinta, agar ku bisa merasa pedih kau rasa. Akulah si pemuja, kaulah lambang pencinta, meronta untuk menari bersama. Telah ku lagukan lagu. Cari balik rumah. Tukang ambil RS. Kata boleh lah. Buka arena ke? Set, depa ada kat apa bandar baru. Okey, tadi Ifan beritahu aku kita gerak dulu slow-slow pun tak apa. Depa ni main kejap kita. Sebab apa-apa pun kat WCE mesti kita akan berjumpa balik. Maksudnya dah Ha. dia pakai arena depan lah. Ada tak? Kita terus je jalan macam biasa. Exit Cangkat Jeri masuk WCE. Lepas tu dia akan follow meh. Okey. Dan kita akan bertemu juga. Kira
dia dengan Irfan lah. Dia dengan Irfan. Irfan follow Cik Lee. Tadi Kero cakap dia simpan dekat highway tu. Dekat mana? Ha? Berapa kilometer mesti? Ini kita nak pergi highway tu kan. Ha? 42. 142. Adalah 120. Kat highway tu ada isi minyak lah. Sebelum WCE. Atas tu. Kita easy dulu. Si minyak dia atas. Okey, kalau hampa nak isi minyak sebelum masuk WCE boleh. Ada Caltex. Keluar sikit. Kena keluar sikit dulu. Tak apa, yang tu senang lah. Lepas tu saya patah balik lah masuk WCE. Boleh? Boleh. Pun kita tunggu kat Caltex tu. Lepas tu kita suruh depa yang belakang ni. Kita sampai Caltex, aku call depa balik. Buat live location lah. Boleh ke? Dia tak laju. Kita kena tunggu kat Caltex tu. WCE tu lah. Kita nak masuk WCE tu. Exit Cangkat Jering. Lepas tu masuk kiri untuk ke Caltex tu. Caltex tu tak silap aku. Caltex kan Petron tu kita pergi tu kan. Betul ya? Dah betul. Memang ada stesen minyak itu. Last lah. Okay. Tawakal. Ada breakdown TRK Cik Mi exhaust patah. So Ifan ada dengan Cik Mi untuk settle exhaust, tapi balik tukar motor. Cik Mi pergi ambil Honda RS dia. So kami akan gerak ke BH Petro Cangkat Jering untuk isi minyak, dan kalau sempat kami tunggu mereka sebelum kami gerak masuk ke WCE untuk terus ke Lumuk Sport. Ni tokek BH Petro ni. Patutlah. Ya. Weh, salam weh. Salam. Dengar salam tahu nak buang minyak free tu. Apa nak sonok-sonok minyak free. Minyak free main station aku. Sebab ori tu. Pasal apa RC naik SZ ke Munting tadi? Semua gara-gara GPS. Dia terus ni jalan tak jam, dia terus pergi jalan tak jam. Itulah aku naik motor dia ni. Buat malu dia. Sebe ni puan kata apa dia? Siapa dia? Alamak, gadis-gadis. Terus naik S-Max lepas kena kata awal suku. Cik Ifan tengah bawa motor lah. Tengah bawa motor. Okey lah, ni kami dah ada kat BH Petro Cangkat Jering. Tak apa. Apa Cik Mi bawa main RS dia kan? Dia bawa RS. Okey, dia mesti nak isi minyak penuh-penuh dulu sebelum masuk di WCE. Apa kata hangpa mai ke BH Petro tu? Kami baru isi dekat Bukit Merah ni. Bukit Merah. Baru dekat Bukit Merah. Okey, tapi motor Cik Mi Campur. mai kat kami isi terus sini lah.
Okay, alright. Tahu kan jalan kan? Tahu jalan tak? Apa ada map. Okey dah, aku beritahu hang. Exit cakap jering tu masuk kiri, lepas tu masuk kiri lagi terus sampai BS Petrol. Alright, okay, baik. Hei, berhenti tu sebab Cik Mi call lah. Apa jadi Cik Mi? Biasalah, setiap ride ada cabaran dan dugaan lah. Okay, dah. So, TRK kita apa cerita? Kita masuk wad lah. Masuk wad. Kita akan beraksi kembali ya. Beraksi kembali ya. Kita macam mana kita punya perjalanan ni? Perjalanan ni okey, kalau kata semua dah isi minyak penuh-penuh, terus masuk WCE. WCE. Rumah panas sikit lah, tak apa. Supaya tenang. Top up sikit Semua dah isi ke? Semua dah isi dah. Aku tak percaya lagi dengan apa yang kau beri. Aku terdampar di sini, tersudut menunggu mati. Aku tak percaya lagi akan guna matahari yang dulu mampu terangi sudut gelap hati. Menunggu datang gelap sampai nanti suatu saat tak ada cintaku dapat. Kenapa ada derita bila bahagia tercipta? Kenapa ada sang hitam bila putih menyenangkan? Tak
Tanya sikit leh. Macam mana tragedi tadi? Nak jadi kan. Tengok ada motor ada naik dia tak cam motor. Ni kot. Halo. Ini kau beli. Woi, dia patah. Ada gambar je ni. Betul. Ada gambar. Oh. Tak balik. Tinggal ni dulu. Boleh tak tapi tu bil tu ada ya. Bil ni tak bayar. Keralai. No, ya. Kadang-kadang ikan kami tu kena benar. Mungkin dengan kegaran yang dah 2 tahun tadi. Oh, saya rasa dia tu dah lama dah. Dia bracket dia tu dah patah. Oh, memang Dia dah tak sedar. Dia dah bergantung dekat semata-mata dekat pipe tu lah. Kaki. Lepas tu tadi nak memang niat kata apa nak bawa motor kemarin. Lepas tu hari ni bawa motor kecil. Takkan nak background lagi. Tu lah. Tak tahulah ada crack ke tak. Tapi tiba-tiba tadi bunyi perang tu saya pun pahal ni. Naik lah. Apa silencer tercabut ke kan? Lepas tu duduk jalan kita tengok tak boleh jalan berhenti ke tepi. Lepas tu kita tengok Ipan dia kat depan duduk tunggu tak apa saya turun tengok confirm lah putus tergantung lagi ya. dia tergantung lah. Tengok naik dia tu dah putih. Katanya dah lama lah tu. Cuma tak perasan. Tak. Dia dekat. Tadi saya ada belakang Cik Mi kan. Lepas tu Cik Mi ada bagi signal. Okey, right. Masa tu kan jadi. Dia bagi double. Dekat nak sampai apa antian sebelah. Alam musuh tu lah. Lepas tu saya potong Cik Mi. Saya tak perasan. Benda jadi sekelip mata ni. Betul. Perang. Apa ada review ni saya tengok. Sila saya mak. Apa nama kedai tu? Kacau. My house. Saya boleh tajam. Nak tajam. Kat corner. Jauh sangat tapi genuh tahan linga. Balut tu, balut. Lalu pakai apa? Sebab dia bukannya dekat sambungan, dia memang putih betul. Masa dia boleh welding lagi lah. Boleh welding. Cuma kalau kata macam bracket tu lah punca saya rasanya. Gitulah kisah dia. Lepas tu kita delay berapa lama ni? Kan 2 jam. Tak apa. Tak lepas lagi. Rekod tu geran lama lagi kan. 2 grand lama lagi ni. Nah, kat apa? Tak try dah habis kan? $1.8. Bila nak habis? Supply hari ni lah nak habis. Pagi tadi aku basuh motor. Pedal belakang ni. Betul. Ya betul. Aduh. Baru tahu ni. Kilometer 14,000. Oh, kira tak pernah tukar air Tak kan? nak tukar air ni. Tapi berotor ni, Ha. wang jalan banyak lah. Setiap hari. Setiap hari naik jabatan. Setiap hari 70 km. Kira yang tu tayar ori kan tu, daripada Gilang lah. Apa dia bagi apa? Tayar tu, Kimsang? Iya, tak ada jenama. Lagi pagi saya enjoy. Angkat tangan. Tiga. Satu. Temikai kena tengah hari sampel ya. 46 pun tahu. Lipat satu. C25 lah. Lipat 3, lipat 6 Ada aman kali. Terus gaduh. Oh, tak apa. Nak rekod ni. Sehari aku turun grade. Oh, kali ni hang yang teruji lah. Hang kira antara semua husky dalam dunia hang nombor 1 lah. Dia tak tengok phone dia buat laju. Aku tak kena tunggu dah. Motor 1.3 kan? 1.3. Ha. 1.3. Ha, 1.3 kan? Selong kat highway tadi. 1.3. Enjin tu dia jerking. Ya, dia tercabar dengan Dia tak boleh piah, dia betul dia turun. Tak ada Kuasa yang tu kat kat off, yang tu kat off. Mi, yang geng perempuan tadi dia pun nak pergi mana sebenarnya? Cik Mi pergi tanya. Oh.
Oh tak, abang Tak duduk. Sekali easy dia duduk tepi. Sekali easy dia pun duduk tepi. Ada member dia kepang tu. Pas simpang. Buat bitarung. Kemi yang babai ni pun. Mesti kat easy. Dia babai lah. Dia yang babai. Dia babai. Oh dia yang nak babai tu. Babai dah ni bukan gamer. Dah tak ada babai. Ni pakat patong nanti ya. Oh lang group tu sampai nanti pakat patong. Ingat salah seorang. Allah. Follow kita. Kira duduk belanja dia pun. Apa dia? Baju terangkat. Oh, Terangkat. Aku nak abang Allah dia minum. Ada seorang memban di belakang minta dan. Okey, pati. Okey, daging salai. Dengan tete. Itu mau Tak bawa sekali. Ya. Okey lah. tanya sikit. tanya apa? Macam mana Rai setakat ni? Sempos mana? Tadi nampak duk pegang pinggang ni. Oh, sakit belakang. Sakit berasa? Dah lama dah rasa sakit belakang ni. Cuma duk sikit-sikit dah rasa. Tapi taklah teruk. Tadi duk tengok kat side mirror nampak lagi aku nak buat macam buat yang peluk angkat tu. Saya kesian nak tengok. Pelukan beruang. Pelukan beluang. Okey. Semalam dah buat visio dah. Seperti Fuad babi. Dia tak main ride. Tahu tak? Fuad babi dia tak main ride. Tadi pun nampak aja pegang pinggang tadi. Bukan pinggang. Sebab duk tengok dia ni. Aku rasa macam aku duk nak urut pinggang. Kesian. Nak tukar motor dia tak mau. Ni dah orang ada pegang pinggang. Okay guys, nak tanya apa? 5 tahun yang lalu trademark tu. Tu record dah lah. Itu ada. Nak cakap apa? Menyanyi. Suruh dia menyanyi. Miru tak main. Ya. Amirul boleh keluar pada grup left sendiri sebelum kena kick left sendiri. Jadi naik bicycle dengan geng-geng lama macam mana okey? Yang tu geng lama memang tu. Lama tak kontak tau. Dah keluar grup dah tu. Ada lama dah. Ada 2-3 minggu sebelum ride tukang cover set lah. 2-3 minggu. Sekali dengan apa Zat? Hafizah tukang tapi tak pergi ride apa. Cover set Hafizah ke rosak ke sebab ride lah. Parking. Parking apa kena matahari pudak. Okey, terima kasih kira. Okey, baik sama-sama. Saya kena ada lighting. Oh, kena ada lighting Mic. Saya selalu mic macam tu kan. Selalu mic podcast. Ha? Itu ayat Zaini Ujian. Oh. Dia Nak kata apa? kamera kecil ramah. Ada. Apa yang ada mic, sini pun dengar lah. Sini ada mic lah, sini ada mic, ada mic. Ni lagi ni ya. Kau ngata orang senang dekat. Fi, saya memang duk 50-50 ya. Sebab cuaca kan tak mengizinkan kan. Asal makanan lu. Lagilah kita interview. Kat. Ha? Ayak depan aku. 50-50. 50 sebab kalau kita ikut ramalan kaji cuaca, kita hujan kan. Lepas tu tengok kat Facebook dia macam ada banjir. So kalau bangun tu kalau hujan memang tak mai lah. Tapi cuma ride ni semua okey. Cuma tercabarlah dengan Queen Sendu. Sebab dia fly kat atas highway ni kan. Queen Sendu lah. Queen Sendu. Queen Sendu apa nama dia tu? Ada nama dia. Ada lah Queen Sendu. Kira dia fly lah. Fly gila-gila lah. So kena rasa balik ni kena tukar motor lah. Okey, terima kasih. Okay guys. Ada tu kata bawa anak pergi kan? Dua. Bertiga. Orang yang lelaki bawa baju. Oh. Ni ada juga bersuka Dua dia duduk motor lah. Hanya di mana? Apa lagu bagi dalam lagu ni. Oh ya. Kat Lee Garden tu kan. Dekat dengan Lee Garden. Tilam lembut ah. Tilam dia. Tilam dia. Sama lah. Yang mana tahu. Dia ada kriteria lah di hotel lah. Mimpi Grand Tower Hotel. Oh, so ada gedung pun. Dia dekat dengan Lee Garden ni. Jalan kaki lah.
Grand Tower. Sampai nak tinggi-tinggi ke? Ya. Kita bukan tinggal anak lah. Kau nak buang tempat ni? Tidak. Ada bilik lain. Kamu kami jual ni. Bersamamu jangan kau lupakan diriku, walau aku tiada di sisimu. Jangan kau lupakan namaku, kerana aku mengingatimu. Kerana ayam. Tapi burung kuku. Burung mati. Malu. Ini apa? Padang Yosem kau tu. Dah tinggal kami dua beranak. Oh, kau apa? Bunting pun kau tak kasih tahu. Tak tahu beranak. Bila dia beranak? Bukan beranak, bang. Siti dah tinggal kami dua beranak. Memang susahlah nak bercakap dengan orang tak dengar. Pekak. Oh, kakak ada di dalam. Timah? Oh, Timah. Timah?
still 7/100ths of a second ahead of Michael Schumacher through the Ascari chicane. The temperature builds, the BMW engine rises to over 19,000 RPM, 930 horsepower, hurling him down the straight. One corner to go for Juan Pablo Montoya in front of the Ferrari fans, the Tifosi here at Monza. Can he snatch pole position? He's driving for the line. Has he done it? Has he done it? No, he hasn't. He's 5/100ths of a second off Michael Schumacher's pace. And tapi dah pakai skru kot. Tahan lagi. Ha? Taiwan, model kat Taiwan. Oh, Taiwan ada yang CC 200 tapi sebiji sini. Tak sama. Malaysia. Masuk Malaysia jadi macam-macam. Masuk Malaysia jadi macam Jamil. Stats apa? Siapa kata tadi? CC 115. Orang Jamil. Oh, dia custom pula. Oh ya, ayam free. No. Kau majikan ni. Wih, semua pakai .com majikan lah. Oh, ni pun kipas juga. Oh, ni pun kipas juga. Tapi dia bukan sate. Dia Campari kipas. Campari kipas. Abang kerja sini ya? Ha? Kerja sini ya? Oh. Baju macam sama lah. Saya ambil, saya ni Pulau Pinang. Tu cawangan saya Pulau Pinang. Ini Pulau Bangkok. Dek ni staff ke? Staff. No idea. Habis Kombo Afiq. Kombo Afiq RM15 ya? Kombo Afiq. RM15 semua dapat. Beli. Combo bos. Ha. Haris tak beli apa ke? Oh, dah sembunyi kat siap dah. Takut hang curi lagi. Oi. Dah lah, hutang dah tak payah. Ni. Kira tu ah. Cenderung. Kita tak pakai baju hujan kali ni ya. Kita mandi atas motor. Kita mandi atas motor. Tak boleh mandi, kita mandi atas motor. Kita mandi atas motor. Sebuah kisah sisa-sisa. Oh, matahariku kau cuma sisa-sisa. Oh.
Nan pi berok. Nan pi berok. Berok pula. Hai, pilih geng mak. Pilih geng mak. Saya tak parking belakang MT tu. Dia apa ni Cik Mi? Untuk makan dan minum Berapa semua? 15. Oh, awak bagi 11, air 4. Program tak alai. Terima kasih kerana mendahulukan kawan-kawan daripada diri sendiri. Abang Mi TRK. Abang Mi TRK ya. Abang Mi TRK patah. Apa? Oh, besar sangat ayat kota Cik ya. Share. Oh, share. Okey. Langgar besar. Tak boleh minum dulu tertutup. Terima kasih. Dah membuang lah, nanti motor dia lagi laju lah, ringan. Apa kita follow apa? Kita WCE Cangkat Jering, lepas tu follow Ifan. Persis bintang terbit dari langit, bukalah mimpi-mimpiku. Di sini telah datang sayang paling dalam, bawaku pulang berteman pelangi. Kamar hatiku hiasi, biar cantik, biar baru, semuanya keranamu. Oh yang lemah kini gagah, asal buruk jadi indah.
biar cantik, biar baru, semuanya keranamu. Oh yang lemah kini gagah, asal buruk jadi indah, kerana sentuhan cintamu. Ku susur langkah melayarkan hari indah bersamamu. Lilin diri takkan padam seandainya engkau adalah sumbunya. Kaulah puteri ku dambakan, bidadari surga jelmaan dunia. Akan ku jaga. Dah tak. Rolly coklat celok. Ni comeback. Bisa okey ya. Selalu tidur petang ke apa? Petang tak tidur ah? Tak tidur, cuma atas highway berangan sikit lah. Bawa pergi je. Highway dia straight. Coconut shake. Nak bagi dia tengok kamera dulu hang pun. Lepas lemon satu. Coconut shake. Tolong dia. Obat ni datang apa? Oh dah tabek Obat ni datang apa? Dah mata dah tengok ah. Berjalan lancar seperti yang dirancang, tapi kita berkejar-kejaran lah, kesetukan masa sebab delay banyak masalah juga. Aduh pening dah dekat atas. Tak pening, yang tu benda boleh settle. Cuma ambil masa sikit lah. penat sikit lah. Itu lah. Jenuh ambat. Jenuh nak ambat. Ilus. Pergi boleh dah banyak-banyak kan. Tak. Cerdas lah pula. Sama lah, aku ride dengan semua orang kok. So okey lah. Tak ada yang tinggal belakang. Miro Ceroy. Miro Ceroy. Tangan tengah jambil. Miro si Rayyan siapa? Miro Ceroy. Harith pun pi, Miro tak pi, Miro Ceroy. Buat bolong tak apa. Jamai ya. Jamai penceroy kau. Haris punya husky 13. Right ni okey, cuma sebab mai tapping tak makan yang tofu. Mai tapping kena makan yang tofu. Lumut hotspot. Itu makan semua okey. Saya okey lah. Nyanyi makan sedap. Tu yang penting. Saya sedap tak? Soalan apa soalan? Ha?
Right, kali ni saya ingat saya punya motor tak boleh pi. Rupa-rupanya dia boleh pi. So tahniahlah kepada SYM Husky. Saya tak kena tinggal belakang lah kira. Okay, next. Dia agak pening pasal pengiraan duit dekat kaunter minyak. Lumut tadi lah. Dengan confident lah. Biasa kita duk pergi bayar dulu dekat kaunter kan. Dia kata isi full lah. Nanti lepas tu baru kira. Tak apa. Dia set RM7 sebab motor saya memang full tu pun RM7 eh. Bila kita isi minyak boleh pump lagi tapi tank dah penuh. Lepas tu dia punya bacaan dekat meter dia RM8.5. Kita tahu ada balance lagi tapi dia pun tak tahu macam mana nak kira kan, nak bagi balik duit kita. Itulah sebab kita macam kita dah biasa isi banyak tu tapi kalau kata kat pump besar kita isi dulu, lepas tu balance dia nanti kita bayar dia bagi balik kan. Dan ni dengan kat meter pun dia tulis RM8.5 ni nak kira dulu. Ambil duit kat kaunter lah. Tapi saya ambil dekat attendant. Saya bayar kat attendant. Itulah masalah kita sekarang ni. Ride ni kita boleh tukar nama ke ride subsidi. Ride subsidi pun payah jugalah subsidi. Sebab kita nak kira yang betul-betul kita bayar pun ada balance. Tapi kalau kata dekat attendant memang dia pun tak tahu macam mana nak kira. Itulah masalah dia. Dengan harga RM2.6 dekat pump. Kalau kata dia tukar harga RM1.99, kita tak ada masalah. Kita boleh tahu terus kan. Betul lah. Dia boleh buat dua harga dekat kaunter. Tapi dekat pump tak boleh. Ni rebus saya. Thank you. Sekian. Terul. Takkan kursi. Kursi sini. Ni kat belah Astaka, atas Astaka yang kami makan untuk petang ni. Okay, terima kasih. Saya baru tahu atas sini ada jual-jual slipper-slipper, kasut, beg. Itulah. Itulah boleh main lagi ni. Dari Pulau Pinang, Penang. Itu tadi kami pergi Lumut. Lumut kan. Lepas tu patah balik, main makan dulu sini. Tunggulah sampai malam sikit baru balik. Okay, thank you. Bye. Segalanya yang ku kecapi
kenikmatan yang bertandang, terkadang tidak dihiraukan. Lepas dari pandangan, bila hilang, barulah dikesalkan. Ada dengar? Bunyi apa itu, Kanda? Inilah bunyi tulang kanda reput, bukan kanda pemalas. Jadi sang tayang licin apa harus sering kan? Rotate lah. Sinyal licin. Dah menutup ya. Rescue pun dah. Dekat cik ni style ni. Aku duduk ni kat dalam ni je. Jimmy macam ni lah bila habis ride kan, mula nak pergi sana nak pergi sini kan, lepas tu sengap kan, lepas tu reply mesej dalam group pun tak dah. Jadi kena highlight Aku tak pasti lagi. Bang lah dia main video. Aku tak pilih tu. Okay, terima kasih banyak ha. Okay, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih bagi tempat baik. Lain gila. Baik senang kawan-kawan. Dia ada lagi ya. InsyaAllah. Betul-betul nak pendengar ni. Janji ada silah okey lah. Ada silah okey lah. Kan lepas dah habis urusan kita kena cepat-cepat bertemu keluarga. Depan ni lah tau. Depan ni lah Cik Mi. Dia habis semak Cik Mi kan. Nampak Cik Mi corner, drop gear jalan. Saya apa dia tinggal SM? Saya laju sekarang. Tak apa SM. Follow lah. Syam dah jadi masyid. Tengok hal lepas ni. Dia peka. Dia peka. Dia tukar visor tu jadi marshal. Macam iklan. Tombol dia tunjuk. Bila pula? Bulan depan pula? Nantikan nanti. Okay je ha. Follow lah.
Follow. Dah lah, kan tak apa nampak. Tutup apa itu tak apa, follow kami. Dah. Saya okey. Saya nampak dah. Tak, kita sekali lah jalan. Saya nampak okey. Pelan sikit. Hasmiza tak boleh bawa, mata tak nampak. Tapi kalau tengok perempuan, dia mata nampak. Okey guys, nak beli. Okey guys, nak beli. Tak ada lah jauh pun abang kena tinggal. Tak ada lah jauh pun abang kena tinggal. Wah, geng Penang. Tunggu ferry. Oh tu abang tu berhenti, dia tu pagar. Lepas ni join ride dengan hang motor S-Max pula. Lepas ni tak ada exam dah. Oh tak ada exam. Lepas next ride mungkin ambil nak kita buat skuter pula. Betul lah. Sakit ni. Sakit tangan. Kelas. Kak Aero pun tadi duk try skuter dah ni. Tu lah. Dia tak tahu kau keluar. Tu lah. Semua dah tak boleh tahan dah motor kelas. Oceans in between us, but that's not very far. Can you take it all away? Can you take it all away? When you shoved it in my face. Bila tikus ya.